Seperti tadi aku dah follow Selvi Blanco yang duduk kepada Masif EDP tu, dan aku dapati kat kulit aku boleh dapat 6 jam solid tau. Dan juga dia punya projection dia boleh tersebar sehingga 8 kaki, which is a good thing lah sebab projection dia kuat mat. Dan untuk dia punya transisi notes dia kan, antara bau opening dia sampai dry down dia, aku boleh katakan waktu kau lepas spray, waktu pertama kali kau spray kat kulit kan, kau akan dapati kan dia akan keluar bau macam bau masam-masam manis bergamot, tapi dia lebih ke arah bau masam lah. Dan at the same time, aku dapat detect ada bau macam bau manis-manis, sedikit creamy, white floral yang clean macam tu. Dan lepas 10 minit, dia punya bau white floral yang clean dan ada sedikit creamy dan juga manis-manis tu, dia take over sikit lah. So lepas 10 minit tu, bau white floral yang clean tu, dia lebih dominan daripada bau bergamot yang citrusy tu. Dan lepas 4 jam tu, aku bawa balik kat kulit aku, dia keluar bau patchouli, tapi bukan jenis patchouli yang keras, yang tajam macam tu. Dia lebih ke arah bau patchouli yang ada macam some kind like bau kayu yang lembut, yang tenang, yang relax, yang ringan macam tu lah. So aku boleh katakan Selvi Blanco ni dia unisex tau, tapi leading lebih ke arah lelaki lah. Dan bagi aku bauan Selvi Blanco ni dia versatile tau. Korang boleh pakai untuk any occasion pun sekalipun. Kau nak pergi busukan pun boleh, kau nak bawa pergi meeting pun boleh, office. Tapi bagi aku dia kurang sikit lah kalau kau nak bawa pergi keluar bersama-sama dengan pasangan kau, sebab bau dia ni macam terlebih ke arah formal lah, formal sikit. So tu adalah aku punya penerangan aspek performance dan juga transisi bau daripada Selvi Blanco yang duduk kepada Masif EDP ni.